Tengok bang, saya Kita ada orang pulau. Ni orang pulau ni. Saya nak Kalau nak kenal ni orang pulau. Saya nanti cakap. Lempuk ni mahal ke apa ke, jangan tahu. Durian original, tak ada campur, tengok. Memang mantap. Ni. Kita boleh agak lah pokok ni mungkin 100 tahun lah 100 tahun dulu. Separuh je. Separuh. Dengar cerita baru separuh Dengar cerita. Separuh, jadi kita naik lagi sikit depan tu dia akan rata baru separuh. rata, dah okey sikit. Ini aku pakai agak je, jom. Nak cari durian. Tadi first hiking. Okey, inilah. Lepas tu separuh saya relakan diri dipotong. No problem. Durian lagi. Dia macam gua dia. Makan di sana. Tempat kawan sebelah. Ajak kawan. Ini tak boleh gini. Iyalah. Datanglah makan di sana. Okey. Durian di bawah gugur. Jadi jual biji lah. Okey. Lebih kurang dalam RM5 sebiji, betul? RM5 sebiji. Contoh, bila dah banyak gugur, durian tu masih jual biji ke terus buat lempuk? Terbelah buat lempuk lah. Terbolak tu. Lempuk tu semua salai kat sini lah. Sampai ke sini. Tak perlu, dia dah sediakan pagar, dia dah buat pagar untuk salai. Sekali salai tu berapa biji? Biji orang batang. Oh, batang. Berapa batang sekali salai? Kalau malam kita buat tu dalam 20 lah. Oh, dah start salai Dah dah. tu kalau nak rasa. Oh, dah start salai lempuk. Yang banyak kayu api dah standby Jadi macam kawasan ni ada berapa kebun, berapa rumah ada? Ada 4 masih. 4. Maknanya ni yang paling bawah lah. Yang paling bawah. Kita dah hiking tadi lebih kurang dalam setengah jam ada tu Lebih kurang setengah jam kita hiking macam ni. Memang mantap, tak sampai-sampai, tiba-tiba sampai. Okey. Tapi ni step yang pertama lah. Jadi dia ada lagi 3 lagi lah, 3 step lagi. Ada rumah yang paling last sekali kat atas yang rumah. Berapa biji ni? Satu kuali besar macam kawah juga. Penuh betul. Tapi 400 ni semalam kalau penuh betul. 400 biji durian. Kalau macam ni semalam Dalam 100 lebih lagi semalam. nampak original 100 lebih biji baru dapat banyak ni. Jadi orang jangan nak komplain lah lempuk ni mahal ke apa ke, jangan tahu. Durian original, tak ada campur, tengok. Memang mantap. Ni buat ni kacau lah. Berapa jam? Pukul 1 serang bangkit ni dalam pukul 7 lah semalam, kat pukul 7. Pukul 1, lebih kurang 6-7 jam 6-7 jam guys. Nak kena kacau. Bukan semua orang ni sanggup tau. Lagi atas bukit tau. Nak naik ni nak kena mendaki. Nak kacau ni 7 jam guys. Kalau siapa yang cakap mahal, lantak. Tak payah beli. Mantap. Ni kena. Dah siap kan? Okey. Ni upay dia. Buka dia ni. Dia akan balut. Balut Batang ni dia punya daun. Tu alhamdulillah. isi dalam Tu ni. dia balut tu. Tu kita bungkus dengan kertas pula. Anggaran dia satu kawah ni berapa batang? Ini kita rasa dalam 20 dapat ni. Kalau penuh 20 batang. satu kawah ni Kalau penuh tu dalam 40 lah. 40 batang. Kalau penuh ni 40 batang, durian je 400 biji guys. Bukannya sikit, 400 ni baru 100 lebih. Banyak masak tapi atas bukit ni tak pernah makan. Ni duriannya banyak, durian sikit. Bismillah. Lempuk durian. Pulau. Durian bukit.
Kita dah tak boleh dah. Saya muda pun tak boleh. Pokok durian. Tengok kat atas tu, memang pokok durian, buah durian pun banyak. Besar dia, kalau ikut seimbang macam kayu balak. Tengok dekat-dekat punya pokok durian. So, faham-fahamlah berapa tahun, berapa usia dia. 100 ke? 10 ke? Tuan-tuan fikir sendirilah. Banyak durian. Kita orang terkejut mengingat pokok apa? Ingat pokok balak punya? Pokok durian. Bagus. Okey guys, sejarah kebun durian ni adalah sejarah dia di mana penduduk-penduduk di bawah ni sebenarnya lari ke atas bukit. Orang zaman-zaman dulu dia takut diserang oleh Jepun. So dia orang naik atas bukit, di puncak bukit ni tanam durian ni untuk dijadikan makanan lah. Itulah sejarah dia. Mereka ni melarikan diri daripada pihak Jepun dan menyurut di atas bukit, buat kampung di atas ni. Sehinggalah hari ni, inilah sampai kita boleh agak lah pokok ni mungkin 100 tahun lah 100 tahun dulu. Itulah sejarah dia guys. Tengoklah buah dia pun dengan dahan ni punyalah besar. Tembak tu macam bahaya lah. Kau dia tembak. Dia orang tembak atas tu, orang kampung ada senapang. Oh. Aduh. Mana dia orang? Lupa. Ni Mas. Pengalaman, nak pengalaman ni. Pengalaman ni memang sukar dibeli. Aku rasa macam first day trip Ubezol tu dah penuh satu tong. Try benda ni. Dan tengok cara orang-orang sini macam mana dia nak cek rezeki kan. Kita ambil pengalaman tu. Tapi saya nasihatkan datang bawalah gula ke beras kan. Jangan datang ni lah. Kita lah dalam tu kita sedekah sikit tu orang sini. Kita ambil pengalaman dan rasa susahnya dia orang kat sini. Minta dengan Ubezol, boleh tak kita pergi tempat hiking ni? Boleh. So, Ubezol boleh bawa. Okey, insyaAllah. Ya, tapi aku rasa macam bukan lembu. Wih, tu. Lupa guys. Durian. This guys. This is durian guys. Masak. Confirm masak. Okay guys, 1, 2. Masuk guys. Yang gugur tadi lah. Yang baru gugur tadi lah. Yang ni lah. Sini jual berapa harga? Kira biji lah. Kira biji. Kalau orang naik sendiri buat turun ni murah lah. Kalau kita buat turun harga kita. Okey. Nak ni. Ya? Tadi rasa lagi dah. jalan ni macam ni. Rasa pun berbeza dengan yang pulang. Naik senang. Cuba try turun buat malam. Betul. Gila lah. Paruh hati. Tanya toke durian. Pakai guli, tanya tepi lempuk. Boleh ke? Ha? Boleh.
Kepala Pusing. Duduk sikit. Bangun. Tak cakap tak boleh datang Ya. tadi. Boleh? Tak boleh Ya. cakap. Dia Okey, cakap aku orang start ramai belakang. tak boleh. Dah. Okey, gerak luar. Okey. Gerak luar. Okey, lebih kurang halal. 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Aku naik lagi. Bawa siapa pula? Chin. Okey, kembali bersemangat. Nyambung semula. Memang. Kubur. Kubur lama. Kubur. Di mana? Sana ada rumah kampung eh. Allah, Asya. Maldives Johor. Oh, dia kat bawah. Boleh. Dah boleh kerja sawit dah. Okay, kamera. Ini bakul kecil lagi. Bakul kecil. Tu napi. Simple. Boleh. Tunduk sikit. Lihat. Ambil video Okay, let's go. Ya. Jalan dulu. Okay, ambil gambar. Konteng. Sayang, tapi bagaimana? Yuk. Suat. Sini. Aku nyanyi kan kalau tengok ni terus sana dulu. Okay. Oh sayang, tapi bagaimana?